sebagai pengurus syarikat Batik Warisan Malaysia Sdn Bhd. Hai, saya Siti Nurliana sebagai pegawai pemasaran Batik Malaysia Sdn Bhd. Hai, nama saya Durga Yang Berbadaran. Saya pengurusan pembelian Al-Nur Fashion Group Dubai. Hai, nama saya Masyarakat Mufti. Saya sebagai penasihat perniagaan Al-Nur Fashion Group Dubai. Selamat pagi Puan Durga dan Puan Yogashni. Selamat datang atau lebih tepat lagi kami yang merasa sangat hormat dapat hadir ke Dubai yang indah ini. Saya Nurul Dayana, iaitu pengurus syarikat Batik Warisan Malaysia. Selamat pagi Puan Dayana, selamat datang. Kami juga sangat gembira dapat bertemu dengan anda secara bermuka akhirnya. Saya Durga Yang Berbadaran, pengurus pembelian Al-Nur Fashion Group. Dan saya Masyarakat Mufti, penasihat perniagaan bagi Puan Durga. Saya pernah tinggal di Kuala Lumpur selama 3 tahun. Jadi saya sangat mengenali keindahan batik Malaysia. Wow, menarik yang macam ini. Saya Iriana, pegawai pemasaran syarikat kami. Kami sangat berusaha apabila kerjasama ini. Semoga perbincangan ini akan membuka lembaran baru yang untuk dunia. Baiklah, izinkan saya menerangkan agenda mesyuarat kita hari ini. Pertama, kami ingin memperkenalkan produk batik kami, iaitu Malaysia kami secara lebih terperinci lah. Kemudian, kita akan bincangkan potensi kerjasama, iaitu syarat perdagangan dan strategi pemasaran yang sesuai untuk pasaran UK. Adakah pihak Puan bersetuju dengan agenda ini? Sangat setuju. Kami juga ingin berkongsi beberapa info daripada perspektif pasaran kepada kami. Okay, so ini Durga and Roshni. So syarikat kami Batik Warisan Malaysia merasakan dua jenis produk utama. First, batik tulis yang dihasilkan sepenuhnya secara rapat oleh pengrajin perlahan kami di Terengganu dan Kelantan. Setiap benda ini ada unik dan mengandung rasa tipe yang bertujuan hari untuk excitement. And second, batik cap, which is yang menggunakan blok tembakau bercorak untuk menghasilkan corak yang lebih konsisten dan dalam jumlah yang lebih besar. Puan Iriana, boleh terangkan apakah jenis produk yang paling sesuai untuk pasaran kami di UAE? Pelanggan kami adalah wanita profesional Muslim yang mencari pakaian yang elegan tetapi menutup aurat. Okay, so soalan yang sangat bagus juga. Untuk sini itu kami mencadangkan 3 produk utama. Pertama, cuba dilakukan yang berbahan batik secara sangat sesuai dengan situasi dan pejabat. Yang ketiga, sehingga dan tubuh batik, aksesori yang popular dari kalangan wanita profesional. And last, kain batik lebar yang boleh dicari mengikut secara suatu pattern. So kami juga boleh membangunkan kolektif eksklusif yang mengabaikan motif tradisional Malaysia dan unsur seni Islam seperti corak geometri RBSK. Itu ada yang sangat menarik. Penggabungan elemen budaya Malaysia yang syarat pastinya yang akan menarik menghatikan pelanggan tempatan kami. Saya rasa ini boleh menjadi layak tambah yang besar. Tepat sekali Yogashni. Kami percaya bahawa penggabungan dua warisan budaya kaya ini akan menunjukkan sesuatu yang benar-benar istimewa lah dan tidak ada di pasaran ini pada masa ini. Puan Dayana, saya ingin membangkitkan satu pekerja penting dalam dunia perniagaan di UAE. Kami sangat mengutamakan hubungan peribadi atau yang kami panggil wasta, iaitu rangkaian kepercayaan peribadi yang kuat sebelum sebarang kontrak ditanda-tangani. Bagaimana syarikat anda melihat perkara ini? Okey, kami sangat memahami nilai ini Puan Durga. Malah dalam budaya perniagaan Melayu Malaysia, kami juga mengutamakan hubungan peribadi yang dikenali sebagai budi bahasa dan kepercayaan sebelum memulakan kerjasama jangka yang panjang. Oleh itu, kami amat menghargai mesyuarat bersemuka seperti hari ini. Kami tidak akan tergesa-gesa, kami ingin membina hubungan yang kukuh terlebih dahulu. Saya sangat menghargai pendekatan itu Puan Dayana. Satu lagi perkara yang ini saya berfungsi di UAE. Proses pembentukan keputusan barang-barang mengambil masa yang lebih lama kerana kami perlu mendapatkan
kesetujuan daripada beberapa peringkat pengurusan. Kami harap pihak Malaysia boleh bergeser dalam hal ini. Untuk evaluation, kami memahami perbezaan dalam membuat keputusan ini dan biasa juga kami mengamalkan budaya mesyuarat dalam peringkat sebelum keputusan diambil. Yang mempenting kedua pihak sentiasa berkomunikasi secara terus dan jujur. Satu lagi perbezaan yang ingin saya nyatakan, dalam budaya perniagaan Arab, kami sering bincang secara santai dahulu sambil minum kopi atau teh sebelum masuk ke perbincangan perniagaan yang serius. Ini adalah cara kami membina kepercayaan. Saya harap pihak tuan tidak terkejut dengan pendekatan ini. Sama juga di Malaysia Puan Burger, kami suka berbual-bual dahulu sambil minum teh tarik sebelum berbincang soal perniagaan. Saya rasa kita ada lebih banyak kesamaan budaya daripada perbezaan. Ini adalah petanda baik untuk kerjasama kita. Okey, ini adalah dokumen dan cara harga dan syarat perniagaan kami. Okey, marilah kita bincangkan aspek perniagaan secara lebih rinci. Kami mencadangkan harga ekspor seperti berikut. So, kain batik tulis per meter pada harga USD 45 hingga 80, bergantung kepada kerumitan corak lah. Manakala pakaian siap pakai seperti jubah dan abaya batik diletakkan antara USD 120 hingga 200 unit. Minimum pesanan pertama ialah 500 unit untuk setiap jenis produk. Harga itu agak tinggi jika dibandingkan dengan pelbagai tekstil lain yang kami pertimbangkan. Bolehkah pihak tuan memberi potongan harga untuk pesanan buku melebihi 1000 unit? Okay. Kami memahami kebimbangan itu Puan juga. Untuk pesanan melebihi 1000 unit, kami boleh menawarkan diskaun sebanyak 8%. Walau bagaimanapun, boleh saya jelaskan bahawa harga ini mencerminkan kualiti tinggi produk kami lah. Setiap helai batik yang ditulis dihasilkan secara tangan oleh pengrajin berpengalaman. Ini adalah produk premium yang bukan sahaja produk bergizi. Bagaimanakah pula dengan peratusan impor ke UAE? Apakah produk batik Malaysia memerlukan sijil dan permit as untuk memasuki pasar UAE? Soalan yang relevan ini, semua produk tekstil Malaysia ni diekspor ke UAE memerlukan sijil asal atau Certificate of Origin yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia. Dan label kandungan kami juga mematuhi piawai GCC Standard Organisation. So kami juga berpengalaman menguruskan semua dokumen ini dan akan memastikan semua keperluan ini sebelum penghantaran. Bagus. Bagaimana pula dengan tempoh penghantaran? Pelanggan kami di UAE tidak suka menunggu terlalu lama. Untuk pesanan biasa, tempoh penghantaran adalah antara 21 hingga 28 hari bekerja melalui pengangkutan laut. Namun, untuk pesanan kecil atau mendesak, kami boleh menggunakan penghantaran udara dalam masa 7 hingga 10 hari bekerja. Walaupun kos penghantaran akan lebih tinggi, kami juga akan memastikan produk dikemas dengan sempurna untuk mengelakkan kerosakan semasa dalam perjalanan. Saya ingin membagikan satu cabaran yang mungkin perlu kita menghadapi bersama. Kami pengguna UAE tidak tahu berbeza antara batik Malaysia dan batik Indonesia. Bagaimana pihak tuan bersamakan untuk memberikan isu ini? Okay, for ini memang cabaran yang nyata dan kami sangat serius dalam menangannya. Dan strategi kami ini adalah melalui 3 pendekatan. First, setiap produk kami dilengkapi dengan tag asli yang bertuliskan batik Malaysia Indonesia, which is handcrafted Malaysia bersama kod QR yang boleh diimbas untuk mengisahkan keaslian produk dan mengetahui kisah di sebalik pembuatannya. Yang second, kami akan jalankan kempen media sosial yang menekankan keunikan motif Malaysia seperti Beraya, Kucing, Rebung dan Awang Darat yang tidak terdapat dalam batik Indonesia. Last, kami bersedia untuk anjurkan mungkin batik langsung di Al-Nur untuk mendidik pemula tentang perbezaan ini. Elemen berbatik ini sangat kreatif. Pelanggan kami pasti berminat untuk belajar dan melihat sendiri proses
secara langsung. Ini juga boleh menjadi acara pemasaran yang menarik untuk butik kami. Kami sangat gembira pihak Puan berminat dengan idea itu. Kami boleh menghantar seorang perajin batik yang berpengalaman dari Malaysia untuk menjalankan demonstrasi langsung di Dubai sekali ataupun 2 kali setahun, khususnya menjelang musim Ramadan dan Hari Raya. Ini akan menjadikan pengalaman yang unik dan tidak ternilai untuk pelanggan pihak Puan. Itu sangat menarik. Satu lagi perkara, bagaimana pula dengan risiko turun naik anda mentukarkan mata wang antara rakyat Malaysia dan UAE yang boleh membebaskan hal ini? Kami bercadang untuk menetapkan harga dalam mata wang dolar Amerika Syarikat sebagai mata wang rujukan, memandangkan dirham UAE dipaksa kepada dolar. Ini akan mengurangkan lagi ketidakpastian bagi kedua pihak. Selain itu, kami juga boleh menandatangani kontrak harga tetap untuk tempoh 6 bulan untuk memberikan kepastian harga kepada pihak Puan. Okey, Puan Yoga dan Puan Yoga Syed, kita sudah hampir mencapai penghujung masa yang diperuntukkan. Izinkan saya merumuskan perkara-perkara yang penting yang telah kita bincangkan hari ini. Firstly, kami akan menyediakan sampel produk percuma sebanyak 50 helai batik tulis dan 50 helai batik cap untuk penilaian pihak Puan dalam tempoh 2 minggu. So, yang kedua, kami bersetuju untuk menetapkan harga dalam mata wang dolar Amerika Syarikat. Dan akhir sekali, minimum pesanan pertama yang ditetapkan kepada 500 unit dengan diskaun 8% untuk pesanan melebihi 1000 unit. Ringkasan yang sangat jelas, Puan Dayana. Dari pihak kami akan membentangkan cadangan ini kepada lembaga pengarah All Nur Fashion Group dalam tempoh 2 minggu. Kami akan memberikan maklumat balas rasmi selepas itu. Kami juga sangat berminat dengan idea retail batik dan koleksi eksklusif batik Arab. Ringkasan yang sangat jelas, Puan Dayana. Dari pihak kami akan membentangkan cadangan ini kepada lembaga pengarah All Nur Fashion Group dalam tempoh 2 minggu. Kami akan memberikan maklumat balas rasmi selepas itu. Kami juga sangat berminat dengan idea bengkel batik dan koleksi eksklusif batik Arabia yang dicadangkan tadi. Okey, kami pun ingin mencadangkan idea untuk menandatangani ini surat atau letter of intent sebagai dari komitmen awal kedua tanpa mengikat mana-mana pihak secara undang-undang. So, ini akan mempercepatkan proses review dan seterusnya. Cara yang bijak, Puan Dayana, saya bersetuju. Puan Buka, saya rasa bekerjasama ini mempunyai potensi yang sangat besar. Batik Malaysia boleh mengisi irat dalam pasaran modern fashion UAE yang belum terkonteni sepenuhnya. Saya bersetuju sepenuhnya, Yoga Syed, Dayana, Eliana. Saya percaya pertemuan hari ini adalah permulaan kepada perkongsian perniagaan yang panjang dan menguntungkan. So, thank you so much. Resmi and Yoga, kami akan menghubungi pihak Puan dengan simple produk dalam masa ini.